Saya nak cuba bina hidup baru dengan Abang Budi. Berikut admin kongsikan alur cerita drama. Dia Imamku episod akan datang versi novel karya Siti Rosmizah. Amiruddin sedang mengemas bilik Humairah yang sibuk bermesyuarat. Walaupun Amiruddin menganggap dirinya sekadar pekerja ketika waktu kerja, istrinya tetap mahu bersamanya. Humairah semakin kerap menghantar mesej mesra, bahkan sering memanjakan suaminya. Walaupun Amiruddin masih ragu dengan perubahan istrinya, dia tidak dapat menafikan bahwa hatinya mulai terbuka. Sedang Amiruddin sibuk mengemas, Humairah tiba-tiba memeluknya dari belakang. Manja seperti biasa. Mereka bergurau senda seketika sehingga Amiruddin tanpa sedar memanggilnya sayang. Saat itu pintu bilik tiba-tiba dibuka oleh Puan Sri Zabedah yang marah dan menuduh Amiruddin menggunakan ilmu hitam atau bomoh untuk menawan hati Humairah. Dia menghina Amiruddin sebagai lelaki kampung yang hanya mahu mengikis harta keluarga. Rafiq dan Datin Orchid turut hadir. Puan Sri Zabedah masih tidak dapat menerima bahawa Humairah memilih Amiruddin, bukan Rafiq. Dia percaya ada sesuatu yang tidak kena dengan perubahan Humairah. Namun Humairah dengan tegas menjawab bahawa dia menyayangi Amiruddin tanpa sebarang paksaan. Rafiq cuba merayu, mengatakan bahawa Humairah hanya menerima Amiruddin kerana takut kehilangan restu keluarga, seperti yang pernah terjadi kepada kakaknya Lily. Datin Orchid terharu dan bertanya jika benar Humairah hanya berpura-pura. Namun Humairah dengan yakin menyatakan bahawa sebagai anak, dia perlukan restu ibu. Tetapi sebagai isteri, syurganya terletak pada ketaatan kepada suaminya. Dia mencium tangan Amiruddin sebagai tanda kesetiaan, membuatkan suaminya terharu. Datin Orchid menitiskan air mata, sementara Puan Sri Zabedah masih marah dan Rafiq kecewa menerima kenyataan bahawa Humairah telah memilih Amiruddin. Amiruddin berdiri di tepi tingkap sambil berbual di telefon. Fikirannya berkecamuk memikirkan keadaan kakak iparnya, Lily. Walaupun abangnya ada, keadaan kakinya yang masih belum pulih membuatkan Amiruddin bimbang untuk meninggalkan mereka terlalu lama. Dalam masa yang sama, dia merindui anak saudaranya, Aina dan Hakim. Terutama Aina yang sangat manja dengannya. Sedikit sebanyak rindu itu terubat apabila dia berbual dengan mereka. Aina merayu agar dia segera pulang, dan Amiruddin berjanji akan membawakan coklat dan aiskrim untuknya. Perbualan kemudian beralih kepada Lily. Dia terdengar batuk kakak iparnya yang semakin teruk dan bertanya sama ada Lily sudah mendapatkan rawatan. Lily yang lemah suaranya mengakui dia demam, tetapi menenangkan Amiruddin bahawa tarikh pembedahannya tidak lama lagi. Dia juga bertanya kenapa Amiruddin sudah lama tidak pulang. Amiruddin serba salah untuk menjawab. Sebenarnya dia ingin pulang, tetapi istrinya, Humairah, masih belum sihat sepenuhnya selepas kakinya terluka dan terseliuh. Lily memahami dan tidak berkecil hati. Dia malah menasihati Amiruddin supaya mengutamakan istri, tidak kira dalam keadaan sihat atau sakit. Namun perbualan itu terganggu apabila Humairah tiba-tiba memeluk pinggang Amiruddin dari belakang. Suaranya lembut tetapi nadanya jelas menuntut perhatian. Dia bertanya sama ada Amiruddin masih terlalu risaukan Lily. Amiruddin menamatkan panggilan dan menyampaikan salam daripada kakak iparnya kepada Humairah. Ketika berbual, Humairah menunjukkan keprihatinannya tentang pembedahan Lily. Dia menyarankan agar Amiruddin pulang menemui keluarga kerana dia tahu suaminya tidak tenang jika berjauhan. Tetapi Amiruddin menjawab bahawa jika berjauhan dengan isteri pun, dia tidak senang hati. Humairah cuba mengusiknya, bertanya sama ada mereka tidak cukup berjumpa di pejabat. Namun Amiruddin hanya menjawab pendek, siang sahaja tidak cukup. Malam itu ketika mereka bersiap untuk tidur, telefon Amiruddin berbunyi tetapi dia tidak menjawabnya. Humairah yang menyedari hal itu bertanya siapa yang menelefon. Setelah didesak, Amiruddin mengaku bahawa ia adalah Dr. Afifah. Wajah Humairah berubah serta-merta. Dia mula bertanya lebih lanjut, adakah Afifah sering menghubungi Amiruddin? Adakah dia sekadar bertanya khabar atau sebenarnya merindui Amiruddin? Amiruddin cuba mengelak dari menjawab. Tetapi Humairah semakin curiga. Dia juga ingin tahu apakah Afifah sudah tahu tentang pernikahan mereka? Amiruddin menggeleng. Humairah menghela nafas panjang berusaha menahan perasaan. Dalam diam dia bertekad untuk mengajar Dr. Afifah satu pelajaran.
Ketika Humairah mengajak Amiruddin tidur di katil bersamanya, Amiruddin menolak. Katanya dia tidak biasa. Namun Humairah bertanya dengan serius, adakah suaminya masih tidak percaya bahwa dia telah berubah? Amiruddin diam, jelas serba salah. Humairah juga tidak mau memaksa, tetapi sebelum tidur, dia meminta suaminya memicit kepalanya yang pening. Pada awalnya, Amiruddin tidak memberi sebarang reaksi, menyebabkan Humairah berkecil hati. Namun tidak lama selepas itu, dia terasa tangan suaminya menyentuh dahinya, memicit perlahan untuk meredakan sakitnya. Humairah meminta Amiruddin berbaring di sebelah kerana dia berasa sejuk, seperti hendak demam. Amiruddin yang melihat keadaan istrinya semakin risau, lantas berbaring di sisinya dan terus memicit dahinya. Dia menawarkan untuk mengambil ubat, tetapi Humairah menolak. Katanya dia tidak memerlukan ubat, dia hanya mahukan Amiruddin di sisinya. Dengan manja, Humairah meletakkan kepalanya di lengan suaminya sebelum terlelap. Amiruddin memandang istrinya yang lena. Hatinya terasa tenang. Dia mengakui Humairah memang cantik dan dia sendiri masih sukar percaya bahwa wanita itu kini menjadi istrinya. Dalam keheningan malam, Amiruddin memberanikan diri mencium dahi istrinya. Terasa damai hatinya. Namun Humairah tiba-tiba membuka mata. Dia sebenarnya belum tidur. Amiruddin sedikit tergamam, takut kalau istrinya tidak suka dengan apa yang baru dilakukannya. Namun Humairah hanya meletakkan jarinya di bibir suaminya, memberi isyarat agar Amiruddin tidak berkata apa-apa. Dalam keheningan itu Amiruddin menyedari cincin perkahwinan masih tersemat di jari manis Humairah. Rasa bahagia semakin menebal. Humairah bertanya dengan lembut, adakah Amiruddin akhirnya menerima dirinya? Amiruddin tersentuh mendengar cara Humairah memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Dia mengusap pipi istrinya dengan lembut. Humairah tersenyum dan bertanya lagi, adakah Amiruddin tidak percaya bahwa dia benar-benar menyayangi suaminya? Dengan penuh rasa kasih, Amiruddin berjanji tidak akan mensia-siakan Humairah. Dia mahu bekerja keras untuk membahagiakan istrinya. Tetapi Humairah menjawab, dia tidak perlukan apa-apa selain Amiruddin. Dalam saat penuh kebahagiaan itu, Amiruddin menyatakan hasratnya, dia tidak mahu Humairah bekerja. Dia ingin Humairah tinggal di rumah dan hanya fokus kepada kebahagiaan mereka. Tetapi Humairah menjawab dengan nada manja, apakah gunanya dia tinggal di rumah jika Amiruddin tidak ada? Amiruddin ketawa kecil mendengar rengekan istrinya. Dia bertanya, jika dia ada, apakah yang Humairah mahukan? Dengan manja, Humairah menjawab bahwa dia hanya mahu dimanjakan. Tindakan Humairah yang tiba-tiba mencium pipi suaminya membuatkan Amiruddin terpana seketika. Dia memandang istrinya tanpa berkelip. Humairah menepuk pipi suaminya dengan manja. Bertanya kenapa dia merenung begitu. Amiruddin tersenyum dan memeluk istrinya dengan erat. Mereka saling mengungkapkan rasa sayang. Humairah tersentuh apabila Amiruddin menyebut bahwa dia sanggup mengorbankan nyawanya demi istrinya. Malam itu mereka tidur dalam dakapan kasih sayang. Amiruddin bersyukur kepada Allah kerana kini cempaka Humairah benar-benar menjadi miliknya.